Tengoklah ni, segi-segi hanyut ni. Tadi hamba pun kedai terbuka lagi ni, kedai buka ni. Yang nego air, sayur, ikan, daging. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini memaparkan kemarahan raya kita terhadap sebuah premis perniagaan yang didakwa beroperasi tanpa lesen sah. Premis ini dipercayai dikendalikan oleh Puak Hanyon. Dalam rakaman tersebut, perakam mendakwa kedai berkenaan menjual ayam, sayur, ikan dan daging walaupun dikatakan tidak mempunyai kelulusan perniagaan. Individu itu turut mendakwa pemilik kedai adalah kepada etnik Rohingya dan menegaskan bahawa golongan tersebut tidak dibenarkan berniaga di Malaysia. Apa yang lebih ditekankan dalam video ini ialah rasa tidak puas hati terhadap pihak berkuasa tempatan. Perakam mempersoalkan mengapa tiada tindakan diambil walaupun kedai tersebut didakwa sudah beroperasi secara terbuka. Ia turut membandingkan situasi peniaga tempatan yang sering dikenakan tindakan berbanding berniaga warga asing yang didakwa bebas berniaga. Rakaman ini juga memaparkan nombor pendaftaran kenderaan yang dikaitkan dengan pengusaha premis sebagai rujukan kepada pihak berkuasa. Selain itu, perakam menyeru agar masyarakat berbilang kaum bersatu dan menggesa pihak majlis serta agensi berkaitan supaya menjalankan tugas penguatkuasaan yang lebih tegas dan adil. Tengoklah ni, segi-segi hanyut ni. Tadi hamba pun kedai terbuka lagi ni, kedai buka ni. Yang nego air, sayur, ikan, daging ni. Pokok haran jadah ni. Ni, mana ni. Pakai kereta ni, bens buah ni. Harap, apa kuasa, sitang dia ni lah. Tapi pokok celaka ni, selalu ramah di Malaysia ni. Jalan dia orang ni. Ni dah. AEA 3231. Dia orang ni, niaga tanpa lesen. Dia orang ni Rohingya. Rohingya mana boleh berniaga? Ayat Malaysia. Tak boleh. Dia ni bebas di Malaysia ni. Tolong ambil tindakan ya. Majlis ya. Jangan jadi bengong sangat ya. Kalau orang Melayu berniaga, macam nak usik. Kalau warga asing, popok hanyut, popok celaka tu, tak ada boleh usik. Orang ambil tindakan ya. Melayu, Cina, India, tolong bersatu ya. Kita ambil tindakan sendiri lepas ni. Agak ke majlis. JM tak boleh pakar ni. Dia orang ni. Dia orang ni dapat abu barang ni. Tak ada tindakan apa-apa ni. Assalamualaikum.